Ish, anjing-anjing Madano ni tak relax bulan-bulan puasa. Anjing, apa boleh tak? Jangan duk jadi darai sangat. Nak lawan, buat cara nak lawan. Ni 2-3 hari ni kecoh pula ni K9 Walano ni duk kata aku tak hadir ke mahkamah sebab takut. Ni kepala bapa hamba takut. Aku tak hadir pasal aku tak tahu pun aku kena hadir. Tak ada rit saman, pemberitahuan, penyampaian ganti ke ataupun apa-apa WhatsApp ke. Tak ada. Jadi aku nak hadir selah bedah mana? Ibarat macam hang cabak aku lawan tumbuk, hang nak ajak aku lawan tumbuk. Tapi hang tak beritahu kat mana, bila. Lepas tu tiba-tiba hang menang sebab aku tak main. Tu kerja pondan, kerja bapuk ya buat macam tu, kau tahu? Ni aku malas nak buat konten bulan-bulan puasa ni sebenarnya. Sebenarnya aku target geng. Bulan puasa ni aku tak buat sangat lah konten ni. Pasal kes macam ni lah. Tapi kes ceplos ni aku kena jawab juga. Mereka punya fitnah tu, Masya Allah. Apa tengok sendiri lah. Apa tengok balik konten-konten mereka. Lepas tu apa dengar apa yang aku nak cerita kat apa ni. Dah, tiba-tiba keluar keratan akhbar yang kata mereka menang penghakiman engkar terhadap aku. Yang aku ni duk terpinga-pinga. Lah, kok mana jadi? Lepas tu, mereka boleh pergi recycle pula. Main video tahun lepas punya waktu mereka hantar LOD kat aku tu. Ni, waktu hantar LOD, hampa buat konten, buat video main ramai-ramai pakai. Waktu hampa nak hantar rit saman, tak ada konten ke? Hampa tak boleh main ramai-ramai ke? Lepas tu tuduh pula fitnah aku ni, kata lari tak mau ambil rit saman lah apa semua. Lepas tu bila hampa main nak pergi rit saman, kalau pun aku tak ada, hampa tempel je dekat rumah aku tu. Tak pun buat penyampaian ganti, hantar ke WhatsApp pemberitahuan, ni rit saman kami dah serve. Jadi bolehlah aku tahu prepare bila kat mana nak mulakan perbicaraan. Aku ni bukan pergi ke mana pun, aku duduk di rumah aku lah. Cuma aku pun bekerja juga. Benda semudah WhatsApp je sebenarnya. Tapi mereka pilih main belakang, anda tahu tak? Buat senyap-senyap, lepas tu umum. Ni lah kerja bapuk tu lah. Kerja pondan. Weh ceplos, hampa ingat aku ni macam bapuk tu hampa tu kah? Yang takut nak naik mahkamah, lawan esok router tu. Berapa tahun dah kes tu? Lepas tangguh-tangguh, tukar peguam, minta imuniti pula. Weh, kalau aku dituduh jilat leher budak lelaki, budak jantan, aku terus pergi lawan untuk buktikan aku tak bersalah. Dah duk tangguh-tangguh lagi. Buat apa? Nampak sangat tu. Weh, berapa tu? Dah tak pasal-pasal kena bayar 50,000. Kes tuduhan jilat leher ya. Waktu mula-mula dapat LOD hari tu, memang aku tak mau jawab pun LOD tu sebab aku nampak, aku rasa benda ni sangat luar tabi'i. Apa tahu tak? Mereka saman aku ni 25 juta. Weh, MB Kedah Sanusi lawan dengan Menteri Dalam Negeri Saifuddin pun takat 670,000 lah. Tu pun tak bayar lagi kan? Celah mana aku ni pula 25 juta weh. Jadi aku dah ingat puak ni macam nak gempak aku, macam nak besak lah puak-puak ni cara darai. Jadi aku tunggulah untuk lawan kat mahkamah. Buat main lah di saman tu. Senyap lama dah, hampa tahu tak? Tiba-tiba umum kata menang untuk penghakiman engkar. Sebenarnya aku bukan nak bantah keputusan mahkamah tu. Aku hormati keputusan mahkamah. Aku tahu mahkamah buat keputusan tu sebab benda ni berjalan secara ex parte, sebelah pihak, tanpa kehadiran aku. Alah, macam kecik gubat dengan Papa Berry hari tu lah. Tak ada terima adik saman, tak ada apa. Tiba-tiba kalah saman 550,000. Hang rasa? Jadi kan, ini modus operandi mereka yang lah ni. Kan, berdegar-degar, habak kata nak sama apa semua, tiba-tiba tak habak kat kita secara betul, tiba-tiba menang. Ni kerja pondan kan, kerja bapuk ya. Apa tengok hak rambut merah tu ni, bapuk. Tua macam ni. Habis ni, K9 mereka dikerahkan untuk main serang aku berjemaah di Facebook aku, di TikTok aku ni. Buat konten pula. Tu, anak harum tu, one day tu, pakat buat konten mahal. Bangsa ceplos ni mahal. Mereka ni dapat maklumat separah masa pun. Mereka buat konten tuduh fitnah kita kau-kau. Cuba kau pergi dengar balik konten mereka. Fitnah yang jelas kat atas aku. Jadi sila duduk, jangan lari. Benda ni masih ada lagi ruang untuk aku buat pembatalan, rayuan dan sebagainya. Jangan duk berasa kemas cendol sangat lah weh. Aku akan lawan kes ni sampai terbukti aku ni tak bersalah memfitnah siapa-siapa pun.
Dan kepada rakyat Malaysia, jangan takut untuk mengkritik puak-puak Madanon, puak-puak yang luar tabi'i ni. Hampa tengok betapa banyaknya isu-isu luar tabi'i yang sekarang ni. Kita, rakyat Malaysia, memang ada hak untuk mengkritik. Memang ada hak untuk bersuara. Selagi mana kita menggunakan fakta-fakta yang betul, jangan risau, kritik. Ni weh, anjing-anjing sekalian, aku nak tanya hampa, 670,000 tu, bila nak bayar?